Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami. Okay, hari ni kita orang nak pergi ke camping area Cikgu Mary Campsite dekat kawasan Kota Tinggi. Okay, ni perjalanan, sekarang dalam perjalanan. Okay, saya Ijal dan sebelah saya ni anak saya. Siapa nama awak? Charis. Okay, kita jom. Harap korang enjoy dengan kita orang punya vlog yang pertama. Sebelum ni kita orang dah beberapa kali camping, cuma time ni kita orang nak first time buat vlog. Harap korang enjoy. Okay, jangan lupa subscribe channel kami. Okay, perjalanan kita orang daripada rumah lebih kurang dalam 1 jam gitu. Okay, agak tak ada jauh mana kan, dekat-dekat je. Okay, biasa kita orang bercamping 4 orang, tapi kali ni berdua je. Kawasan Sungai Tiram. Di belakang tu Bukit Tinggi. Okey, sekarang kita dah sampai ke Cikgu Mary. Sampai. Hari tu kita daripada sana. Ni dari sini tak? Wish, kemah pakai dom. Okey, kita dah sampai. So, kita dah menang. Masuk. Berjaya untuk kita. Ini dah tempat dah. Ini bukannya masuk pada orang. Dia akan ambil rupiah pula. Dia butuh support. Nanti dulu bukan rupiah. Kawan lagi. Semua support. Semua betang hari kan. Nanti apa ni? Kalau macam lapis. Jal, kemah baru lagi Jal? Ha? Hei! Muat lah ni. Apa banyak ni je? Lama tak makan minum. Tahu je, malu kereta umur daripada 2007. Tangannya betul. Aku lower, aku cari prince. Mountain engine makan mat. Mountain engine asyik kacau je. Lower. Tak payahlah lower dah. Off-road. Dia ada 2 jenis, satu off-road. Kalau off-road tak tinggal. Mula aku pakai pukul 5 pagi baru dia masuk rumah. Lekit-lekit macam putih anak. Daerah selatan lah kan, orang selatan. Bau kedai ni.
dua pintu boleh buka ni. Dia tak ada voting. Pintu dia depan je. Dia tak ada voting lah. Cakap tu malam-malam nampak ni. Banyak. Kalau ni memang lah. Boleh tak ada layer? Ada separuh atas tadi kan? macam kain mountain. Tapi dia sampai tak habis lah jalan. Ha? Betul tak habis lah. Pendek lah juga. Gini lah. Separuh. Topi macam tu. Bentuk yang ni lah. Tapi okey je. Tilam baru mana tilam? Ada yang itu. Nak try macam Ainal punya ke tak? Tilamnya. Wah, sekarang dah rata Dia sini. Tak gitu. Ada orang dah. Kayak depan tu, terbalik. Ini awning dia lah, Dok. Mana awning? Ni awning sini. Tarik. Tu. Okey dah. Dah. Tim bapak dah siap. Dah. Tim bapak dah siap. Dah. Bawa sampai. Dia pandai, dia tahu Bapak hujan ni. Lepas tu dia lambat-lambat. Ha? Bapak yang mak tak ada. Buat tak ada kan? Bapak dia. Jangan buat bukan-bukan tau. Jo ni dengan anak Jo. Tu okey, kek kemeri Jo ah. Kenal tak? Kenal. Baik dulu aja. Kau nak pack nanti berapa liter? 70. Demo baru Sini lah yang ni. Demo baru Oh, dia tak ada tempat paku dia ke? Tak ada. Oh, dia paku dekat sini tu. Pro boleh masuk 8 kalau dewasa Sama design? 6 orang. Ya. Okey, kita unboxing sekali camping mat daripada brand Serapod baru. Cantik Letaknya. Hari kita unboxing sekali tilam baru. Ini pattern baru Ni bawah ke atas? Tu tengah pening, mana tu bawah. Ni bawah ni. Sama je atas bawah. Kenapa sama? Masa atas bawah kilat? Bawah lain. Tapi kalau ikut warning ni, Betul di atas lah. Takkan terbalik kan? Kalau ikut sini, alasnya kan? Ni kain. Intinya bawah ni kain. Aku yang ini atas ni. Kembali pula Balik Patutnya ini kain ni. Dia kain kat tepi, baldu kat tepi. Yang tepi kan. Keras-keras. Tapi nak sangat kan? Nak sangat lah beli juga. Tapi dia punya kali pump. Tak ada. Mana boleh banyak? Yang bau ni lagi sedap daripada yang macam Goreng malam ni. Kalau ini rendah. mana? Dia pergi sana. Ada duduk dekat situ sana. Bawa balik lagi kan?
Dia tak masuk dah. Kuat. Dia baru, lepas tu mahal nak. Lah. Alah, lemak. Sekarang bawa sikit dia. Malah buat banyak-banyak. Memang. Ajal. Kalau tengok Black Dog, oh keras bang, 4,500 Black Dog 400 lebih kan macam ni. Kalau Black Dog minta nyawa bang. Mahal Black. Dia tanya nak pergi makan ni aku. Tak dalam pun. Tak dalam boleh main. Kalau batu tu yang bau macam lipas tu. Tu. Dan nak sudu tak? Nak. Nak. Ambil kursi tu. Ini gigi yang tolak. Lepas medical visa, dia ambil sambung. Tolak. Aku tu okey set degree. Berapa? Set kira matematik. Import kat California. Kenapa? Dia punya Oh ni. kan dia pakai sangkut kan. Sekarang ni dia banyak pak ni. Dia punya apa? Nanti masuk air lalu. Kat sini. Ya. Yang aku baca ayo, tapi kan aku boleh pakai kereta kan. Atau kalau tak nak. Keren, tua. Ha? Ada guru. Aku post kan. Orang muak. Ha? Nenek. Pergi balik. Silap beli tiket. Naik mas. Ada transit. Ada macam apa lah nak makan pun ada 7 kilo kan. Kena dekat mas. Dia tak boleh. Mas leceh lah. Dia kena sayang. Mak bapak kena sayang. Nanti kat situ kali dah naik. Dia kena satu perempuan tau. Terus kita orang naik ramai. Tak boleh bang. Kita dah lock. Boleh ganti duit. Kalau dia bermasa dia tak ubah. Kalau on time tak boleh. Itu hari saya masa tertinggal tu. Kau pastikan masa balik tu. Kau peluang kau jangan lebih. Macam tu cara dia. Okey, itu saja untuk video kali ni. Okey, jom kita pulang.
Okay, kalau korang rasa video kita orang ni okay, nanti kita orang akan buat next content. Okay, jangan lupa subscribe, like, follow. Assalamualaikum.